Keputusan kerajaan berkaitan laluan kemasukan pelajar lepasan di luar sistem pendidikan kebangsaan untuk melanjutkan pengajian ke institusi pengajian tinggi awam atau IPTA bukan bermaksud mengorbankan dasar pendidikan negara atau mengiktiraf sistem lain. Menteri Pendidikan Tinggi Zamri Abdul Kadir berkata, dasar pendidikan negara kekal tidak berubah dengan syarat utama untuk melangkah masuk ke IPTA masih berasaskan Sijil Pelajaran Malaysia atau SPM. Katanya keputusan kerajaan membuka ruang bukan bermaksud mengiktiraf sistem lain kerana semua pelajar termasuk dari sekolah antarabangsa, sekolah menengah persendirian Cina dan sekolah agama perlu mengikut kurikulum kebangsaan. Beliau berkata keputusan itu telah dipolemik sehingga mencetuskan perbahasan mengenai sistem pendidikan negara. Kerajaan sebelum ini mengumumkan beberapa ketetapan berkaitan laluan kemasukan ke IPTA melibatkan pelajar daripada aliran sekolah atau institusi tahfiz, sekolah swasta dan SMPC, namun ia telah dimanipulasi beberapa pihak termasuk parti politik yang mendakwa kerajaan telah mengiktiraf Sijil Peperiksaan Bersama atau UEC. Azurin Zainal, FMT.